yang berprestis so malam ni ke Marble lah. So sebenarnya apa yang abang dapat sampaikan? Adakah abang 100% berpuas hati dengan persembahan malam ini ataupun ada rasa sedikit macam tak berapa nak complete 100% tu sebenarnya sebagai musician tu? Pastilah peminat-peminat datang ramai. Kita tak kata tiket memang sold out semua tiket. Alhamdulillah terima kasih kepada peminat. Alright. So tadi mungkin ada beberapa technical saya nampak tadi kan, sedikit mungkin pada Arif ke pada Baizo ada sedikit technical. So sebenarnya benda tu dapat diatasi. So benda tu ada menjejaskan persembahan tak tadi sebenarnya? Baizo, ada sikit lah. Tapi tak ada menjejaskan, tak ada memberi kesan banyak pada persembahan bang. Sebenarnya benda tu technical problem tu boleh berlaku di mana-mana dekat satu gol. So kalau macam tu berlaku kita macam lumrah bagi band muzik atas stage kan. Kita dah ready, kita dah buat macam-macam. Tapi benda tu nak berlaku juga, so kita jangka satu bukan kelemahan apa semua. Dia daripada segi teknikal maksudnya kita pasal lah. Okeylah, apa. Kita repeat balik benda yang lain kan. Kadang-kadang benda tu kita tak minta jadi. Jadi juga nanti kita minor. Tapi tidak menjejaskan persembahan sebenarnya. Jadi okey semua. Kita dah biasa lah. So Abang Momo, so yang tunggu-tunggu dah seperti dia kata ni, yang tunggu-tunggu selama ni dah tiba kan. So macam Momo mesti yalah, terus bersama ekspedisi konsert yang gah pada malam ni. Apa yang Momo dapat sampaikan sebenarnya kepada peminat? Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah dan juga saya terima kasih kepada Manzur, Arif, Maidi dan juga Lola yang percaya dan banyak bagi tunjuk ajar kepada saya. Tapi semangat semua dengan ajaran-ajaran tu saya bersyukur. Ini bukan satu benda yang senang. Hanya lagu-lagu ekspedisi ni tak mudah. Jadi lagu ni dengar senang, nak sampaikan tu untuk Menjayakan satu konsert, untuk jadikan dia satu berjaya. Bukan daripada band saja, daripada production. Ada semua yang terlibat, lighting man, sound man, monitor man, technical crew, drum manager, stage manager, daripada awal installation masa kita practice. Awak sendiri boleh nampak yang datang masa practice apa semua. So kita ramai technical yang dia biasa buat kerja-kerja ni. So terima kasih pada mereka semua kerana menjayakan sama-sama. So kami cuma macam kami praktis deliverkan apa yang kami. Tapi mereka tu lagi menambahkan lagi rencana-rencana yang lain. So untuk menjadikan satu konsert tu sukses berjaya. So harap lepas ni pada peminat yang datang daripada Brunei, Sabah, Sarawak, yang daripada utara, selatan, Singapura. So mungkin kita buat insyaAllah, kita tak tahu kita buat di besar, skala yang besar. So macam Abang Momo cakap tadi tanya penonton, sound malam ni macam mana, okey ke? So daripada band boys ni macam mana? Sound okey tak? Buat tiap lagi ni? Kami kita dah hire Huzai sebagai soundman. Dia ni adalah salah seorang soundman yang terbaik dalam Malaysia. Okay, nak dapat dia pun bukan senang. Tengok tarikh, tengok dia tundang dindong, aku tak boleh ni apa, pemain buat je lah. Kita nak dapat, bukan orang lain tak bagus, tapi kita dah biasa dengan dia dan dia dah faham diskusi, dia dah faham sound Mizo, Lola, saya. So dia dah tahu dah. Okey. So kita tak bimbang yang kat luar. Dia lah yang dia buat kerja dia. Pasal kita dah percaya pada dia. So dia yang keluar. So kita cuma kita punya playing masing-masing. Kalau semacam attitude-nya, kita main, kita deliver apa yang kita practice selama ni. Kita percaya dia 100%. Okey, soalan terakhir saya. Tengok hari ini berjaya, sukses, saya ucapkan tahniah. So macam mana? Seperti yang pernah diberitahu tempoh hari, kalau berjaya ni mungkin ada siri selepas ini, mungkin ke selatan, ke utara ataupun mungkin skala lebih besar. So macam mana hari ini? Selepas ni kami ada konsert
Bersama dengan Pulse, dia pun ada support kita di banyak juga Moose Barbary, ramai rakan-rakan artis, Wings ada. Cuma dia tak Wings tak datang walaupun dia dah beli VIP box kan. Tapi yang lain-lain tu datang. Terima kasih pada mereka yang datang. Bagi ada Abang Mangkida pun ada. Abang Bel Abang Bel ada. Ramai. Okey. Siapa tadi? Spider. Spider ada. Promo ada. So ramai. So kalau ada yang sudi, mungkin kita akan buat di Kuala Lumpur juga, di skala yang besar lah untuk tahun depan. Tapi tadi punya ada parti tak ada kata dulu ni. Tu main boleh. Itu lah. Samurai lagi ke? Lain dah. Kita kena tanya bos. Bos tak samurai lagi ya? Okey bang. Terima kasih juga pada media yang support. Sebenarnya media kan juga yang support. Kira lah media sosial dan semua dia support kami. Kalau tak ada diorang pun susah juga kan. So alhamdulillah kami dapat sokongan daripada ramai pihak. Terima kasih. Okey bang.